Hari benih hingga tuai part 11. Mau ikut kau metik hari ni. Let's go. Sedar tak sedar, hari berganti hari, minggu berganti minggu, kita dah mencapai pokok kita 90 HST guys. Buah pun melayut dah ke bawah. Kena ikat dah tu. Dan dia punya lorong sampai tertutup dah. Nanti korang kena buat jarak dah macam hutan. Update 21 hari memetik guys. Hari kita petik, kita dah mencapai 1.3 tan dah. Alhamdulillah. Tapi jauh lagi perjalanan kami. Kita target 5 tan untuk musim ni, untuk 1,600 polybag. Alhamdulillah guys, pucuk atas pergi dan buah jalan. Main saya belanja cara POV nak metik cili. Cara dia, kita kena tengok buah-buah yang merah ataupun separa merah, kita boleh petik dah. Kita petik guna jari je. Lagi-lagi buah tengah atas macam ni memang lambat sikit, tapi tak apa, yang lambat asal selamat. Kalau laju takut patah dahan hijau yang buah banyak tadi. Alhamdulillah, jadinya kita dah asing siap-siap buah A dengan buah B. Begitulah stepnya. Cara dia memang lambat sikit. Kita kena metik satu persatu sampai siap satu bakul. Kadang-kadang kita dah beralus dah buat kerja takdir nak buat macam mana, patah juga buah warna hijau tu. Hari-hari maksimum kita boleh petik 3 bakul sahaja sehari. Dan untuk kita nak hantar ke pasar, yelah kita muat kereta 3 bakul sahaja. Rezeki Alhamdulillah, hari-hari kita petik 3 bakul sehari, paling kurang 2 bakul. Ini cili hijau, kita nak buat apa, masak apa sedap ni? Cuba komen kat bawah. Jom kita nak packing untuk orang order sekilo-sekilo pula. Nak untung lebih, kena usaha lebih sikit guys. Kita kebun kecil buat cara kebun kecil, jangan ikut kebun besar. Kita ukur baju pada badan sendiri. Jom kita hantar ke pasar menggunakan kereta kembara yang sangat function. Alhamdulillah untuk hari ni. Jumpa lagi for next video. Bye bye. Assalamualaikum.